Adik saya di jail lain, saya di jail lain. Saya terpisah? Kami terpisah. Time tu first time. Sengaja pisahkan. Dan satu petang tu saya nak solat jamak takhir. Sebab kita pun tak tahu pukul berapa, jam tak ada semua. Dan waktu tu Allah bagi satu perasaan yang memang tak tahu pecah hatinya, sayu hati ni. Cakap, ya Allah, kami baru rasa secebis je daripada apa orang Gaza rasa. Kami baru tak minum 2 hari, kami rasa macam nak mati dah. Kami baru 2 hari, 3 hari tak makan, kami rasa macam, ya Allah, tak mampu nak jalan dah. Macam mana orang Gaza yang lalu lagi brutal, lagi dahsyat, ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka. Itu buat saya sedih. Lepas waktu tu, mungkin orang-orang daripada negara-negara lain terperasan tau. Dia kata, are you okay? Cakap, I'm okay but I'm thinking of Gaza. Keadaan dia macam mana? Lepas tu seorang-seorang duduk dekat pintu, menangis. Cakap, kenapa? Kamu kenapa menangis ni? Saya pun fikir, kenapa orang Gaza, kita sikit lagi sebab waktu tu penjara tu dah dekat-dekat dengan Gaza kan. Dan kemudian ada seorang lagi menangis sebab apa? Dia kata, kesian tentera-tentera Israel ni. Budak-budak muda tapi dia dah jadi penjahat sebab dia dah brainstorm daripada kecil lagi. So, akhirnya semua brainwash, masya-Allah. Brainwash tentera-tentera daripada kecil. Jadi kat situ kita rasa masya-Allah, walaupun mereka ada yang muslim, ada yang non-muslim, tapi perjuangan untuk kemanusiaan ini adalah bersama dan mereka ada umur 78 tahun. Ui. Dengan broken leg lagi. Dalam penjara saya, 78 tahun, broken leg dengan segala macam ubat. Lepas tu cakap, we will return back. Dia yang semangat lagi, dah umur 80 tahun. Jadi kita yang sebagai anak muda kena lagi bersemangat. Orang tua pun mereka tidak pernah putus asa, apatah lagi kita, insyaAllah. Sebenarnya tu lupa nak bagi tahu betapa kejamnya orang Israel ni. Sebab dalam delegasi kita ni, saya terkejut. Rupanya ramai yang ada masalah sakit kronik. Ada yang sakit jantung. Usia baru muda lagi tapi ada sakit jantung. So satu hari tu dia minta kepada tentera tu, kata, boleh tak saya nak dapat ubat? Sebab ubat kami semua kena buang tanpa minta izin kami pun. Lepas tu dia kata, kau mati tak lagi? Kalau kau tak mati, tak ada masalah. Wow. Okey. Tapi kan saya rasa Heliza tak tahu, Hazwani pergi tak? Pernah pergi Gaza tak sebelum? 2019. Pernah pergi. Okey, dua-dua dah pernah pergi Gaza melalui jalan darat dan sebagainya. Kenapa nak kena ikut misi ni melalui jalan laut tu pula? Okey. Orang Gaza pada tahun 2012 pernah bercakap, kesian kamu diuji, saya dah cakap kan, kesian kamu diuji seperti ini, kamu tidak ada ibu, tidak ada ayah, seluruh ahli keluarga kamu dah hancur, kesian kamu diuji seperti ini. Lalu mereka berkata, tolong jangan kasihankan kami. Kami diuji seperti ini supaya kami beringat hari akhirat itu adalah benar. Dan mereka selalu berkata kepada kami juga, berulang-ulang kali, insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama dapat solat di Masjidil Aqsa sama-sama. Jadi kita dah cuba dengan segala upaya dalam 2 tahun ini, doa kita pun dah share dan sebagainya kan, tapi kita rasa kita belum cukup maksimum lagi. Jadi jalan darat kita dah cuba, jalan udara hantar dengan drop pun tak jalan juga. So kita cuba lagi usaha yang lain melalui jalan laut. Konsep dia adalah, orang Gaza ni bila nampak kita ramai-ramai ikut jalan laut, apa perasaan mereka? Mereka kata, ya Allah, mereka tak sabar jumpa kita. Tetapi dia kata, kalau kamu tak sampai dekat Gaza pun tak apa. Kami faham. Tapi semangat korang dah sampai dekat kami. Dan result kita ni, sama ada bantuan sampai ataupun tidak sampai, yang penting usaha tu yang dinilai mudah-mudahan oleh Allah SWT dan sampai kepada seluruh mata dunia. To be honest, malam kami turun, yang sambut kita dekat Turki ni, orang lelaki, orang tua tu menangis. Kami asalnya macam terkejut lagi, masih terkejut. Bila menangis kami pun rasa sebab. Maknanya betul lah. Mudah-mudahan semua perwakilan ni membuka mata dunia dan tentang isu Palestin ni perjuangannya tidak akan berakhir sehingga nyawa kita berakhir. Baik. Mungkin untuk Hazwani pula, bila sampai Istanbul semalam, saya pasti biasanya kita akan susah nak tidur. Betul? Ya. Yeah. Apa yang you paling maksudnya terkenangkan? Bila masa you dah berjaya selamat, alhamdulillah, keluar daripada mungkin 24 jam atau 100 jam yang ngeri untuk awak sepanjang jalan tu, apa yang mungkin menyebabkan awak teringat-ingat lagi sampai sekarang? Terlalu banyak perkara yang of course macam apa yang Kak Jada sebutkan tadi adalah tentang saudara kita, sebab dia hanyalah cebisan yang kita kena blindfold. Waktu tu kita orang blindfold dan duduk dalam tempat yang sangat kecil dan kita nak minta tolong nak air, tak bagi-bagi juga. Dan yang kita geramnya apa, bila kita nak keluar daripada penjara tu baru dia bagi air tapi dia rekod. Itu propaganda mereka. So itu buat saya terfikir macam, ya Allah, kesian orang Gaza. Dan sebab tu kenapa Global Sumuk Perwakilan ni kena buat supaya dunia baru nampak propaganda sebenar mereka. Dan lagi satu yang saya teringat adalah
Alhamdulillah sahabat-sahabat kami yang masih di dalam penjara lagi. Banyak di antara mereka daripada delegasi daripada Spanyol, daripada negara Sweden, dan mereka cakap satu benda yang saya teringat daripada kata-kata mereka, syukurlah engkau ni orang Malaysia, sebab apa? Kerajaan kau sangat support dalam isu Palestin. Tapi tolong bagi tahu dekat dunia juga yang kami ni, kami akan stay dalam penjara. Mereka tak sign kontrak untuk immediate release sebab apa? Dia kata kami ni akan menjadi wakil untuk orang Palestin, sedangkan mereka bukan Muslim. So itu selalu bermain di fikiran kita, yang kita ni, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu sepatutnya kena lagi kuat perjuangkan dan kena ambil semangat sebagaimana orang non-Muslim ni support tentang isu Palestin. Dan sebelum kami keluar jail, ramai-ramai dalam satu sel tu serius. Kami tak sangka dalam sel tu dia jadi kekuatan yang macam semua sel ada 15 sel kot rasanya. Ramai-ramai jerit walaupun tentera ada depan kami. Kami cakap from apa? Satu lagi macam free Palestine. Daripada hujung ke hujung free. Walaupun tentera dengan senapang dah siap macam laser depan mata, kita tak takut. Free macam tu. Kita fight. Kita macam ya Allah, dalam main tidak ada seorang pun yang lemah semangat di situ. Tak ada siapa yang takut pun. Tak ada siapa takut. Masa tu you tengok mata orang-orang yang pegang yang sniper kat you tu macam mana? Adakah dia orang ada bergegar sikit ke macam mana? Dia orang sebab dah tutup muka dan memang tembak, dia orang tak tahulah apa, dia orang cakap biasalah perkataan-perkataan yang tak best pada kita, tapi kita fight walaupun dia tak bagi air, makanan, tapi kita pun tetap semangat juga. Tu yang kalau anda nampak kami turun daripada Turki, kita bawa semangat Palestin. Yes. Bukan kita rasa macam tak sampai bantuan, bukan. Tapi dalam jail tu dia main long story lagi, dan Masya Allah satu dunia berkumpul dalam satu sel. Dan akhirnya bila kami nak keluar, dia cakap, Gaza, please don't cry, we will fight until we die. Itu macam Masya Allah lah. Masya Allah. Okey. Dan mungkin yang terakhir, pengalaman you bila diselamatkan daripada penculikan Israel ini, bila naik kapal terbang untuk terbang ke Turki, kerajaan Malaysia, macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, pertama sekali syukur kehadrat Allah. Kedua, bila kita nampak Turkish Airlines sekali kan, bawa kita semua, memang lain daripada naik flight yang selalu lah. Memang kita boleh free seat, duduk je kat mana-mana. Dan bila kami masuk je dalam flight tu, kita dengan Zizi sama-sama kita zikir apa? Bukan. Mahlul Qiyam. Kita pun sama-sama menyebut pasal Rasulullah. Dan satu flight pun macam ya Rasulullah, ya Nabi. Kita sebab apa? Masya Allah, perjuangan kita adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Dan antara yang paling menggembirakan adalah masa kita orang masuk flight tu, kita orang dapat tahu salah seorang daripada delegasi negara mana, saya tak ingat, tapi dia kata dia masuk Islam pagi tu. Dan sebelum dia fly balik tu, dia masuk Islam. So ini adalah satu kegembiraan. Selain daripada kita perjuangkan isu Palestin, sebenarnya kita dah menunjukkan keindahan Islam itu. Dan ada yang datang dekat Jelika tu, dia kata you want to go Malaysia, sampai satu jail terkejut. Oh ya, sebab sebelum kami dilepaskan, waktu tu ada lawyer datang bawa kontrak. Dia kata nak tak set kontrak ni, kalau tak mungkin hari ini boleh balik. Dan waktu tu satu sel dalam tempat saya tu semua macam terkejut. Sebab apa? Alhamdulillah kerajaan Malaysia ini sangat pantas, dan memang kita punya keselamatan terjaga. Sebab mungkin orang fikir macam tempatnya high risk, tapi sebenarnya kita tahu kita buat ni benda yang betul mengikut international law, dan kita dapat support daripada kerajaan kita. Sebab tu kita nak meneruskan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang masih dekat penjara tu juga dipermudahkan urusan mereka, InsyaAllah. Terima kasih banyak Eliza dengan Hazwani. Semoga terus kuat dan terus membawa mesej-mesej keamanan ini kepada seluruh dunia. Kita berehat dulu seketika dan kita akan kembali lagi selepas itu.